Kolej Seni Lasal akan mengadakan sebuah pameran yang memaparkan projek-projek menarik para graduannya hujung minggu ini. Ini termasuk mereka daripada kohort pertama dua program barunya iaitu Sarjana Muda dalam Reka Bentuk untuk Masa Depan Sosial dan Sarjana dalam Terapi Muzik. Wartawan Atira Karim bertemu dua graduan yang berkongsi ilham di sebalik projek dan kajian mereka. Sepanjang 9 bulan, penuntut Kolej Seni Lasal ini mengumpul cerita tentang bau-bauan seperti bau masakan, bau minyak rambut dan bau rokok daripada para penduduk di blok-blok rumah sewa di Augang. Kajian etnografi ini bagi projek tahun akhirnya yang meneliti bagaimana bau tertentu boleh menggamit memori dan faktor yang boleh dipertimbangkan dalam mereka sesebuah ruang sosial. Projek ini memberi saya pengalaman berinteraksi dengan komuniti Hougang secara langsung, membina kepercayaan dengan peserta dan menterjemahkan cerita serta pengalaman mereka ke dalam bentuk visual dan penceritakan. Kemahiran ini sangat penting dalam kerjaya saya kerana saya ingin terus menghasilkan projek yang berasaskan manusia, komuniti dan juga pengalaman kehidupan sebenar. Projek Alia Can You Smell It Too meninjau bagaimana bau mempunyai hubungan rapat dengan memori, emosi dan pengalaman seharian seseorang. Projek ini cuba membuka ruang untuk orang ramai memahami bahawa setiap bau mempunyai cerita, rutin kehidupan dan latar budaya yang berbeza. Bau boleh menjadi penghubungan yang mewujudkan lebih empati dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Alia merupakan antara 19 graduan kohort pertama bidang reka bentuk untuk masa depan sosial yang diperkenalkan LASALE pada 2024. Hasil kerja kerasnya juga Alia berjaya tamatkan pengajiannya dengan ijazah Sarjana Muda Kepujian. Projeknya juga akan dipaparkan dalam pameran tamat pengajian tahunan LASALE yang akan berlangsung dari Jumaat ini hingga 3 Jun. Pameran di kampus McNally Kolej Seni LASALE ini dibuka kepada umum. Sebuah lagi projek yang dipaparkan ialah daripada para graduan program sarjana dalam terapi muzik yang juga baru diperkenalkan pada 2024. Antara 12 graduan program tersebut ialah pemuzik Bakti Hair. Tesisnya meninjau tanggapan warga emas Melayu Islam terhadap terapi muzik. Kajian itu melibatkan seramai 102 warga emas Melayu Islam berumur 60 tahun ke atas. Apabila kita memainkan sebuah lagu yang mungkin lebih terkenal kan. Jadi kadang-kadang kita boleh melihat bagaimana pesakit demensia dengan secara tiba-tiba teringat tentang pengalaman atau memori yang berkaitan dengan lagu itu. Ini termasuk penggunaan muzik tradisional dan nasyid dalam terapi bagi warga emas. Di Singapura, kita ada jurang kesihatan etnik dan kita ada mungkin ada lebih ramai pesakit Melayu. Akan tetapi, kita mungkin tidak ada cukup ahli terapis muzik yang berbangsa Melayu. Jadi saya rasa apabila kita ada artis-artis Melayu Singapura yang mungkin lebih berpengetahuan dalam budaya Melayu, saya rasa ia akan dapat memberikan lebih manfaat kepada masyarakat Melayu Singapura. Beliau juga berharap dengan kajiannya ini boleh memberi pencerahan buat para ahli terapi muzik di Singapura apabila mereka menggunakan muzik dalam sesi-sesi terapi mereka bersama golongan itu.